tuan-tuan, adakah benar pokok atau dahan yang ditanam di atas kubur mendoakan mayat orang yang telah mati? Dia kata ada orang khabar, kalau kita tanam pokok, kita letak pokok atas kubur, pokok tu mendoakan si mati. Betul atau tidak? Tidak betul. Dan yang betul apa? Yang betulnya pokok-pokok yang hidup bertasbih kepada Allah. Dan mudah-mudahan berkat tasbih itu diringankan azab kubur yang berdekatan pokok. Satu hari Nabi berjalan dengan para sahabat sampai pada dua kubur. Nabi berhenti. Nabi kata, innahuma yu'azzabani, sesungguhnya dua kubur ini sedang kena azab. Wa ma yu'azzabani min kabir, tidaklah diazab sebab dosa besar. Bukan kerana perogoh bersiri, bukan kes liwat, bukan 46 kes rasuah, bukan curi balok, bukan bunuh orang. Amma ahaduhuma la yastanzih anil bauli, salah satu dari mayat yang kena azab ini tidak basuh kencing betul-betul, air kencing kena di seluruh. Wa ammal akhar yamshi fil ardi namimah atau kama qala, dan satu lagi mayat yang sedang kena azab, dia suka memburuk-burukkan orang ke sana kemari. Kalau kita lihat dalam Facebook faham ni kutuk ni orang pun bocor lah main. Dia boleh lagi tuang ke faham. Lalu Nabi kata tolong datangkan pelepah kurma, dibawalah satu pelepah kurma yang masih hijau. Dan Nabi repih dua jadi putus dua. Nabi cacak satu di sini, satu di sini. Nabi kata selama dia hidup, dia bertasbih kepada Allah, mudah-mudahan diringankan azab penghuni kubur ini. Bukan pokok yang hidup mendoakan si mati, tapi kulluha yusabbihna Allah, semua yang hidup tadi bertasbih kepada Allah. Mudah-mudahan tepat bertasbih itu turun rahmat, daripada rahmat yang itu maka mudah-mudahan senggal sedikit kepada penghuni kubur dapat keringanan azab. Itu maksudnya. Buat betul dah, ngaji tu salah sikit, bukan dia mendoakan si mati. Okey, batu orang tanam pokok dan dihukumkan haram kita cabut pokok-pokok yang ditanam oleh waris si mati di atas kubur. Dosa cabut. Kerana perbuatan Nabi.